Hello Kak Long, Mak geram lah. Kau tahu tak perangai adik ipar kau? Dia dah berani lawan Mak. Saleha, bangunlah dah pukul 10 ni. Hish, apa benda waktu aku bising ni? Panggil aku macam budak kecil. Salih, lambat balik. Dah tak ada laki ke? Ya mak, kerja banyak hari ni. Seronoknya keluar berdua tanpa mak abang. Jangan cakap macam tu. Saleha, kau tak masak untuk suami kau pun? Alamak, anak mak tahu saya tak reti masak. Dia tak paksa pun. Saleha, kamu ni selalu balik lambat tak masak untuk menantu apa kamu ni? Asyik kerja je. Tugas isteri melayan suami. Mak, semua saya buat salah. Boleh je kan beli makan dekat kedai? Kau macam tu bayar aku suruh anak aku kahwin dengan orang kedai makan tu. Betul lah tu. Sebab tu saya selalu ajak anak mak pindah dari sini. Serabut. Kak Long, Mak bengang lah dengan Saleha ni. Bangun lambat tak masak langsung asyik kerja je. Hari Minggu berjalan dengan laki tinggal Mak kat rumah. Sabarlah mak. Saleha tu menantu yang baik. Susah nak jumpa menantu yang sanggup duduk serumah dengan mertua. Saya sendiri tak sanggup. Mak selalu gaduh, nanti Saleha pujuk anak kesayangan mak pindah. Nanti mak yang sedih. Mak, biarkan anak mak didik isteri dia. Yang mana perangai dia mak tak suka, mak abaikan je. Menantu memang susah nak ngam dengan mertua. Itu realiti.